Taklah beli set mirror kecil-kecil ke? Kehidupan aku jadi cerita, dari susah sampai bahagia. Apa jadi aku share semua, ini channel jiwa aku bawa. Ini dari Zoom Channel, untuk melekat terus film. Di perangkap gegar malam, konten padu tak pernah diam. Ini dari Zoom Channel, baris laju rentam nadi. Okey guys, Assalamualaikum, selamat petang. Berjumpa kembali kita di Tari Zoom Channel. Okey, kali ni Tari nak bawa konten tentang POV skuter. Tari baru beli skuter Zontes 368G ni tak sampai sebulan. Jadi Tari ambil kesempatan ini buat POV, kita kendalikan Gentra ni ya. Kita tengok macam mana dia punya pergi. Alright. Walah. Okey guys, sekarang ni Tari bawa Zontes ni. Kita berada di jalan berhampiran dengan nak menuju ke jalan IOI Mall Puchong lah. Di mana sekarang ni korang tengok meter 130, 129 di mana Tari bawa Zontes ni dalam keadaan boleh katakan laju, dalam keadaan jalan trafik yang cukup tinggi kenderaan. Sekarang ni time orang tengah balik kerja tau. Jadi korang tengok bagaimana Tari mengawal membawa Zontes ni dengan keadaan yang orang kata bawa Zontes ni dengan set mirror besar macam ni, motor besar, ada masalah ke? Selesa ke? Tapi korang tengok sendirilah, dalam keadaan Tari cilok ni, dalam keadaan laju macam ni, rasa je tak ada apa masalah. Yang penting pengawalan, yang penting kemahiran korang, fokus di mana setiap inci kau mesti kena perhalusi lah. Jadi korang tengok lah, dengan bawa Zontes ni kan, siapa kata bawa skuter ni tak boleh mencilok, tak boleh bawa, orang kata ini mesti jam ni jalan ni, nampak? Kita bawa motor, yang penting kemahiran tu kena ada. Tadi saja nak tunjukkan bawa motor Zontes ni sebab nak membuktikan yang bawa skuter ni tak ada masalah pun. Kita lalu jalan sesak, kita lalu jalan kecil, kita lalu jalan motor. Sekarang ni kita lalu jalan yang memang kita tahulah, jalan Puchong ni memang kereta kenderaan banyak. Nampak? Dengan keadaan sesak macam ni, sepatutnya memang kena bawa perlahan lah. Tapi perlahan tu korang kena tahu, perlahan tu mesti kena tengok situasi kan. Perlahan sangat pun tak boleh, laju sangat pun tak boleh. Kalau perlahan kena dengan keadaan tak sesuai, memang membahayakan orang. Laju pun kalau kena keadaan tak sesuai pun membahayakan orang juga. Jadi kena berhati-hati lah. Nampak? Tengok, kita cilok kiri kanan, yang penting kemahiran tu kena ada. Itu saya kata bawa Zontes ni tak ada masalah. Jadi lebih selesa, lebih bagus, lebih hebat handling, power dia, dia punya pergi dia, dia punya pulasan dia tu. Sebab kalau kata ada masalah, memang Tari akan ada masalah lah bila nak bawa kat jalan-jalan yang sesak macam ni. Cuma kau tengok, sekarang ni kita akan lalu kat dalam jalan berhadapan dengan IOI Mall Puchong. Kita nampak Tari bawa keadaan motor ni dengan memang cukup best lah. Kalau korang bawa yang mana yang kata Zontes ni macam mana, selesa ke tidak, korang tengok POV ni, korang akan nampak lah macam mana Tari bawa skuter ni. Tapi jangan tiru lah, jangan tiru pula aksi ni kan. Kalau tak cakap tak boleh nak buat lah. Nampak dekat tangan belah kiri tu Tari akan main high beam. Memang brake standby kiri kanan, brake depan belakang. Tapi kalau korang nak tahu, brake dia memang cukup best, memang cukup hebat lah. Brake dia Zontes 368G ni, dia adaptasi daripada Brembo lah, brand Brembo. Tapi dia bukan tulis Brembo, dia daripada production Brembo juga. Tu pasal dia punya brake tu memang cukup cengkam lah, memang safety lah. Sebab tu Tari berani bawa laju macam ni. Jadi korang tengok, Tari bawa Zontes ni, Tari akan lalu jalan-jalan ni supaya korang akan tengok yang mana jalan biasa, jalan waktu puncak, jalan sesak, macam mana Gentra Zontes 368G ni menyelusuri keadaan yang sangat sukar ni. Itu Tari nak bawa korang tu sama-sama tengok ni. Bukannya senang tau. Nampak? Dengan keadaan kereta banyak macam ni, motor banyak macam ni, jalan, kalau orang tak kena gaya, memang akan mengalami masalah lah. Mungkin akan terkena set mirror kiri kanan tu ke kenderaan, bodi kenderaan, ataupun berdetum ke, ataupun berlanggar ke. Nampak jalan sempit-sempit sesak macam ni.
Tapi yang pastinya skuter ni tak berhenti. Dia tetap berjalan juga. Cuma dia akan perlahan sikit bila lalu tempat-tempat sempit. Tak adalah sampai nak kena jatuh kaki. Okey, sekarang ni kita berada di jalan Bukit Jalil. Nampak? Bukit Jalil ni lagi sesak. Bukit Jalil ni dia punya level dia, tadi boleh bagikan level degree lah. Tadi mula tadi SPM, naik diploma, sekarang degree. Degree ni maknanya jalan ni lagi sukar, lagi sempit, lagi banyak kenderaan. Jadi korang tengok macam mana zone test ni beraksi. Tu dia. Kalau zone test 368G ni tak power, tak selesa, memang takkan boleh punya lalu jalan-jalan macam ni. Memang akan mengalami kesukaran. Nampak? Dengan side mirror yang besar, panjang kiri kanan macam tu, dengan windshield depan tu, tak ada masalah pun. Yang penting cara korang mengawal dia. So siapa-siapa yang nak beli skuter, tak ada masalah, boleh beli. Korang tengok POV ni, korang nampak macam mana dia menggelongsor, meluncur dengan penuh yakin, dengan penuh macho. Nampak? Dengan kenderaan banyak macam ni, bukannya mudah. Tapi kalau dengan kenderaan kau yang terbaik ni, InsyaAllah kau boleh buat. Jadi tengok macam mana tadi menyusur jalan ni. Okey, sama-sama kita saksikan tadi bunyi ambulans bising. Saya tadi bawa laju lagi supaya kita terus ke depan lagi. Jadi korang sama-sama tengoklah, dengan kenderaan motor banyak, berselisih dengan lori lagi, berselisih dengan kenderaan lagi. Namun zone test 368G tetap bergaya lah, meluncur laju, meluncur dengan aksi, meluncur dengan keyakinan. Yang penting owner, yang penting penunggang tu kena steady lah. Sebab tari tunjuk macam ni, InsyaAllah tari ni pun bukanlah nak kata hebat, tapi banyaklah pengalaman kan. Jadi dah memang selalu sangat bawa motor dalam keadaan laju ni. Selalu bawa rumah, pergi kerja, balik kerja dalam keadaan laju. Jadi nak kejar masa kan. Jadi dah terbiasa lah dengan keadaan bawa laju macam ni. Dan terbiasa jugalah jalan bila nak cilok-cilok, mencelah-celah macam ni, dengan skuter. Tadi dah lama pakai skuter, dah belah-belah tahun dah. Sebelum ni SYM 200 VTS, lepas tu SYM Cruisim 250, dan sekarang ni zone test 368G. Jadi sekarang kau nampak, tadi sekarang kita sekarang ni dah berada di Bukit Jalil tau. Jadi tadi nak tunjukkan tak lama lagi kita akan sampai ke rumah lah. Jadi jalan-jalan yang ke sini memang cukup sesak lah. Korang tengok pengawalan kita, tu tangan belah kiri tadi tu sentiasa akan pergi kat mood high beam, low beam, main lampu kat situ. Sebab kita keadaan laju, jadi kita akan bagilah signal lampu high beam dekat kenderaan kat depan ni, supaya dia orang nampak kita dekat belakang. Dan juga time ni memang tadi buka spotlight lah. Laju ni, bukannya tak laju. Cuba kau tengok ni bukannya video ni dicepatkan tau. Video ni memang laju ni. Kau tak meter tu, meter tu 119, 120, dengan keadaan sesak macam ni. Tadi nak tunjukkan korang sangat selesa apabila zone test ni meluncur. Kalau skuter biasa tadi tak berani lah, tak berani. So dengan zone test ni memang tadi berani sangat. Nampak? Sekarang ni kita akan masuk ke pavilion. Kita akan lalu di pavilion Bukit Jalil. Nampak? Skuter zone test ni memang bagi tari power lah. Dia boleh tari, boleh pergi sampai 160 lah. Sampai 160 memang tak ada masalah. Okey, so korang tengok lagi tari time ni tari akan bertembung dengan apa nama beberapa kenderaan lah daripada hadapan. So nampak kat depan ni ada satu versis versis di hadapan. Tari memang nak tunjukkan POV ni supaya keadaan tu tak ada masalah. Dia tadi nak potong kan, pada ketika ni nak potong lah, dia tak bagi. Versi dia laju tau. Nampak? Tadi cuba nak potong dia, tak potong dia, tapi dia tak bagi kan. Dia laju lagi. Dia laju, tapi dekat depan tu sesak tau. Kat depan tu jalan sesak. Jadi kita tengok dia berani ke tak berani kan, nak teruskan pemanduan kelajuan dia tu sampai ke jalan sesak. Jadi tadi pun ambil kata putus kan, tadi perah lagi kan. Nampak? Dapat potong juga. Dalam keadaan meter pun 1/4 lebih. Okay, so bila dah sampai depan ni tadi tak boleh nak pulas lagi sebab kereta dah mula rapat.
dah mula rapat. Time ni dia dah tak dapat kerja lah, dia dekat belakang lah. Dia pun tak berani lah, mesti dia kata Mamat ni gila lah bawa laju dalam tempat-tempat macam ni kan. Tapi bukan tari nak tunjuk hero sebab tari ni ada tujuan nak buat konten untuk POV ni, supaya nak tunjukkan yang bawa zone test ni walau dalam keadaan macam mana sekalipun tetap tak ada masalah. Yang penting kita pengawalan tu lah. Nampak tang kiri tari tu kawal brake dan kawal high beam dengan low beam. Belah kanan tu brake depan, belah kiri tu brake belakang. Sentiasa berada di pada posisi brake kalau in case ada apa-apa kan. Laju ni nampak laju, bukan tak laju nampak cara kita mengawal zone test 368G ni memang cukup best. Korang kena try lah. Ada juga beberapa showroom ataupun branch yang boleh test drive zone test ni. Kau boleh rasa lah dia punya throttle pun dah tak pakai wire lah kan. Dia tak pakai kabel, kita pakai wire lah. Mana lagi ringan lah, throttle lebih ringan, lebih pick up, lebih lancar lah. Sekarang ni jalan dah mula sesak, tari tetap juga dalam kelajuan. Nak tunjukkan tak ada masalah bawa motor-motor besar ni kan. Jangan kau ingat wah ni bawa skuter ni mesti jam mesti orang ikut belakang mesti jam. Kau tengok yang mana yang jam, tari duduk belakang orang pula jam. Nampak? Motor-motor cup pula duduk kat depan yang buatkan kita jam. Kita laju tak ada masalah. Nampak? Bercelah nampak? Cilok kiri kanan boleh. Selesa kan? Nampak? Tapi jangan tirulah aksi ni, berbahaya tari buat POV ni berdasarkan pada kemahiran tari lah. Jangan korang tiru pula buat aksi macam ni. Jangan kata nak beli zone test nak buat laju-laju ni, jangan kan. Tari nak tunjuk cara macam mana bila layan selekoh macam ni, nampak? Selekoh nampak? Nampak selesa kan? Itu kalau setakat kena stand belah kanan tu kan, kena crash bar tu dah biasa lah. Tadi memang suka lah lain-lain selekoh, lain lap ni. Dia kat dalam tayar ada 17 saiz jejari ni, memang cukup mengujakan lah. Sekarang ni kita dah berada di Base Raya Serdang. Kita sedang melalui Palace Golden Horses, Hotel Palace Golden Horses sebelah kiri tu. Nampak? Ini Base Raya. So tak lama lagi kita akan sampai. Jadi POV kita pun akan berakhir tak lama lagi. Tapi kita teruskanlah menonton. Saksikan bagaimana Gentra 368G ni beraksi, meluncur dengan penuh gaya. Yang mana spektikal yang korang cakap kata susah ke, nampak tadi dah buktikan memang terbaik, memang bagus, memang sedap. Sekarang kita lalu kat depan Sapura Mines. So kita saksikan bagaimana pula keadaan dia bila kita dah lalu berhampiran jalan nak menuju ke rumah tari nanti. Sekarang ni jalan dah keadaan tenang sikit. Kita dah berada dalam keadaan cukup selesa. Nampak meter pun 140 lebih kan. Tapi itulah, bila dia nak sampai ke 150, 160, dia kena pergi jalan yang lagi panjang lah. Jalan lagi panjang dia boleh sampai. Sebab selalu tari kalau bila nak pula sampai itu tak sampai kan. Sebab apa? Kereta dah mula banyak. Jadi kita saksikan kita pun dah nak sampai ke rumah. So pelan-pelan kita ke kiri nanti, kita akan naik ke atas. Tadi nak buktikan lah dengan korang, dengan motor besar macam ni tak ada masalah pun kita nak kawal dia. Tak ada masalah kita nak cilok dia, kita nak layan seleko, kita nak break, kita nak teruskan semula perjalanan, memang tak ada masalah. Bahkan dia lagi upgrade daripada skuter sebelum ni. Kalau korang nak tahu, skuter zone test ni dia dapat pengiktirafan 2 award tau. Untuk tahun 2026 ni 2 award. Dia dapat pertama best award seller paling laris bawah 500 skuter 500cc. Dan kedua ni dia award untuk jualan paling tertinggi lah, pilihan ramai untuk skuter adventure bawah 500cc ni, berdasarkan pada dia punya harga, spek, features dia, dan juga dia punya cutting dia lah, buatkan ramai orang beli motor ni. Jadi korang tengok sekarang ni tadi dah mula nak masuk ke kawasan rumah tadi lah, dan nak sampai ni dalam keadaan dengan laju, meluncur dua bukit dengan keadaan laju. Kita nak masuk selekoh ni. Tadi nak tunjukkan bagaimana pengawalan dia dalam keadaan semua keadaan sekalipun, bentuk muka bumi, keadaan sempit, sesak, tetap beraksi dengan penuh bergaya, dengan penuh yakin dan selamat, yang penting. Nampak? Okey, so kita dah sampai dekat
LRT Bampiran Balai Bomba Seri Kembangan ni. Jadi nampak dan sekarang kita nak masuk ke dalam kawasan balai lah. Sekarang ni time ni dah pukul 3 lebih lah. 3 lebih ni memang orang tak ramai lagi. Jadi tadi tengok tak ramai orang ni, tadi boleh bawa laju ni. Ada member kat sebelah kanan tu. Tadi sajalah. Bila masuk dalam kawasan balai ni nak layan lagi lah dia punya outing lah. Dia punya outro dia supaya nak tunjuk ending dia. Masuk dalam kawasan balai dengan seleko. Laju seleko ni laju ni, bukan tak laju ni. Tapi untuk info korang, tak ada budak-budak apa semua, tak ada. Memang pukul 3 lebih ni orang tak ada lagi. Dia petang pukul 5, pukul 6 ramai orang lah. Jadi tari dah sebi tu sebab tari boleh buat laju macam ni. Jadi tari nak tunjukkan dia punya ending dia ni, dalam kawasan quarters, kawasan sesak macam ni, kawasan lapang macam ni. Tari nak buat dia punya outro dia lah. Nampak dengan keadaan seleko. Penuh confident lah tu kereta member tu. Nampak, walaupun kereta tu datang ada keadaan macam tu pun tak ada masalah. Terus luncur. Okey, sampai alhamdulillah. Okey, ngam, syukur, alhamdulillah. Okey, sebelum tu kalau korang nak tahu, tadi rakam kita punya POV ni sukses. Ni gunakan iPhone dia tau. Nampak iPhone tu tadi lekat dekat eye neck leher tu. Dengan performance dia, nampak performance iPhone pun terbaik. Nampak? Bukan pakai 360 ke, bukan pakai jimat-jimat, tak ada. Tadi pakai iPhone dia untuk rakamkan segala perbuatan dan juga gerak-geri skuter kontes ni. Nampak? Wah, seksi tak? Color brown. Banyalah tu nombor badan tadi tu 9927 tu. Tu terbaik. So sekarang tadi sudah dengan outro ni kan. Semoga korang semua puas hati dengan jentera ni. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan aksi ataupun dengan cerita-cerita yang lain yang lebih menarik. So korang semua subscribe channel, sentiasa selawat, sentiasa buat baik. Alright, walah.